Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kita Iratus Sibyan. Syarat-syarat wajib solat dan syarat-syarat sah sembahyang. Syarat wajib sembahyang dan syarat sah sembahyang. Jadi secara rambang kita, yang ni korang kalau boleh hafalah. Syarat wajib sembahyang apa dia? Islam, akil, baligh, suci, haid dan nifas, masuk waktu. Kadang-kadang ada setengah kitab dia jadi 6. Apa dia? Islam, akil, baligh, suci daripada haid, suci daripada nifas, masuk waktu. Tu macam cara bilang. Ada kadang-kadang dia jadi 4. Apa dia? Islam, akil, baligh, suci daripada haid dan nifas, masuk waktu. 4. Cara bilang. Kan? Syarat sah sembahyang pula ada 9. Ini pun ada ikut cara bilang. Yang pertama Islam, yang kedua akil, yang ketiga suci badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Maknanya dia suci badan tu hadas. Tapi bila kita cantum dua ni, kita akan tengok ada perbezaan suci daripada haid dan nifas dengan suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Ada beza. Yang keempat, suci badan dan pakaian dan tempat sembahyang daripada najis yang tiada dimaafkan akan dia. Maknanya ada najis yang dimaafkan. Kan? Yang kelima, masuk waktu. Sama juga dengan syarat wajib tadi. Wajib sembahyang, kenapa? Dah masuk waktu. Sah sembahyang, sebab apa? Dah masuk waktu. Dia macam tu. Yang keenam, ni tambahan. Menghadap ain kiblat. Ain apa? Ain tu zat. Jadi pada makhluk, ain tu zat yang berjirim lah. Kalau Allah, zat yang tidak berjirim. Diri. Bahasa Melayu diri. Ain ni macam bila najis jatuh dekat lantai, yang pertama kena hapuskan ain najis tu. Maknanya apa? Zat najis tu. Kemudian baru hilangkan ain tu dengan pada keadaan bau, warna dan rasa. Okey. Kemudian menutup aurat, yang ketujuh. Yang ke-8, mengetahui akan kaifiat sembahyangnya. Yang ni kena faham juga ni. Mengetahui akan kaifiat sembahyang. Ini huraian dia panjang ni. Kaifiat ni cara-cara. Kan sebelum kalau sembahyang jenazah, kalau korang follow sembahyang jenazah, nanti orang yang nak memimpin tu kadang-kadang dia akan bagi tahu kaifiat. Sembahyang 4 takbir, yang pertama baca ni sekian. Lepas tu dia pun sembahyang. Dia terangkan kaifiat. Kaifiat ni cara-cara. Jangan ingat ru'yah pula ni, bukan ru'yah. Kaifiat. Kaifiat ni dia macam wajib lah. Kaifiat ni bahasa Arab. Bahasa Melayu dia apa? Cara-cara. Cara sembahyang. Jadi cara sembahyang tu, rukun sembahyang tu lah cara sembahyang. Yang pertama, berdiri tegak, niat, akad takbir, baca Fatihah. Dia tak tahu. Dia tahu setengah, dia tak tahu setengah. Dia tak tahu juga. Sembahyang dia, kalau dia sembahyangnya tu, dia duduk dekat sini. Sah sembahyang ni, tidak mengetahui cara-cara sembahyang. Dia tak dapatlah capai yang sah tu. Tapi yang ini nanti kita urai apa dia punya detail. Yang terakhir, yang ke-9, menjauhi daripada barang yang membatalkan dia. Tukar dalam bahasa Melayu. Tukar dalam bahasa moden. Tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan. Kan senang. Menjauhi daripada barang yang membatalkan akan dia. Jadi bahasa Arab ditukar pada bahasa Melayu, dia tukar tu cara Arab juga. Menjauhi daripada barang. Okey, selesai. 11. Sejam ya. Okey, yang itu syarat wajib dengan syarat sah. Ada perbezaan di syarat sah ada 9, syarat wajib dia ada 5. Maka kita nanti nak terangkan Islam, kita dah terangkan Islam, maka syarat wajib dengan syarat sah tadi, kita dah faham. Apakah perbezaannya? Islam memang Islam, tapi pada konteks syarat sah, begini.
pada konteks syarat wajib begini. Yang ni pada pemerintah. Pada syarat sah dia tak cerita pemerintah. Okey, akal. Akal ni dia duduk juga dekat syarat wajib. Dia ada beza dengan akal syarat sah. Apa dia masuk akal? Iaitu apa dia masuk akal? Itu orang yang apa dia akil? Maksudnya orang yang berakal. Maka orang yang berakal ni apa dia? Maka dia tak seperti macam salbiah lah. Apa dia? Iaitu orang itu tidak gila, macam tu, akal. Tidak koma, tidak mabuk. Kemudian apa lagi? Bukan kanak-kanak yang belum balik, bukan orang yang sedang haid dan bukan orang yang sedang... Ini apa ni? Yang ni syarat wajib. Okey, mana 7 golongan yang syarat wajib tak cukup. Maknanya gugur kewajipan solat. Apa ni? Akil. Jadi syarat sah bukan apa dia? Bukan orang nyanyuk macam orang tua. Orang tua yang nyanyuk. Orang yang tak ada akal ni orang yang sawan. Orang yang gila babi. Orang yang gila babi ni batal wuduk dia. Semasa dia tengah normal, kemudian dia gila babi tu kan. Gila babi tu sawan. Jangan tersalah sawan budak kecil yang tarik-tarik tu bukan. Tu bukan yang dimaksud. Tapi orang Melayu letak nama sawan. Dia kata gila babi. Apa bahasa Inggeris dia? Epilepsy. Penyakit yang berbuih itulah. Yang hilang akal dia sebentar. Kemudian dia koma, mabuk, sawan. Tadi kita dah bincang dah kalau dia koma ataupun dia mabuk pada waktu sebelum subuh, sedar-sedar maghrib, makna waktu yang dia mabuk dan koma tu gugur kewajipan dia sembahyang. Habis syarat sah pula macam mana kalau dia mabuk, dia tak akil? Maka semasa dia, kalau dia tidak berakal, dia sembahyang juga, sembahyang dia tadi tak sah sebab itu adalah syarat sah. Tu beza syarat sah akil dengan syarat wajib akil. Boleh tak buat satu ayat yang boleh ulang balik? Apa beza akil syarat wajib dengan akil syarat sah? Nanti tu setelah wajib ambil kat kerajaan, ambil dekat orang. Sebab bila syarat wajib dia duduk kat kerajaan tu, jangan lupa. Kerajaan tu wajib sembahyang. Kalau dia kata dia tak wajib, bila dicek ada berakal, maka kewajipan kerajaan ambil tindakan. Sebab kalau untuk diri sendiri pada syarat wajib, kewajipan tu tak gugur sebab dia berakal. Dia letak pada orang ke, dia letak pada diri dia ke, dia letak atas tanggungjawab bawahan dia tu, dia nak tahu yang mana satu tiada kewajipan, yang mana satu ada kewajipan. Tu kat diri sendiri. Boleh buat ayat je tu. Kalau kabut ambil sana, ambil sana. Han dengar, blur. Syarat wajib lah. Kerajaan kata wajib. Sebab apa? Kau berakal. Diri pula punya orang syarat wajib. Dia nak cakap, aku wajib sembahyang sebab aku berakal. Aku belum gila lagi. Kalau kita nak bagi tahu orang lain, kau wajib lah sembahyang. Kenapa? Kau berakal. Kalau orang bawahan dia, okey. Boleh buat ayat. Kerajaan untuk letak hukum yang dia wajib. Itu satu, kerajaan. Untuk diri dia yang tidak terlibat dengan kerajaan masuk diri tu, dia nak bagi tahu dia wajib sembahyang.
sebab dia berakal, dia nak bagi tahu orang lain, dia nak menghukum ataupun nak bagi satu pandangan yang orang ni wajib sembahyang. Sebab apa? Sebab dia berakal. Dan orang di bawah tanggungjawab dia, yang mana kalau dia berakal, dia tak perintah, dia tak suruh, bawah tanggungjawab dia berdosa. Sebab orang bawahan dia berakal tapi dia tak suruh. 3 lah. Yang itu dia dekat syarat wajib. Aku tak boleh dalam nota ni baru keluar. Tulis lah. Tak, syarat wajib duduk dekat kerajaan. Yang pertama kerajaan. Apa dia? Kerajaan untuk menghukum. Orang tu berakal. Hukum tu kita pergi kat Islam tu samalah. Cuma dia masuk lagi akal. Kat kerajaan untuk menghukum. Tengah-tengah dia buat soal siasat, orang tu datang sawan. Ataupun datang gila dia yang 3 hari tak habis tu. Dia tak boleh lah nak hukum wajib sembahyang. Dia okey. Dia ni betul lah. Tak ada akal ni. Dia pun bawa band dia balik ke kementerian. Kementerian Biro Agama contohlah. Kalau dia tak akil balik, kerajaan tindakan apa? Dia tak akil balik, tak gugur lah kewajipan sembahyang kan. Oh, dia tak wajib bayi umur 2 tahun. Wah, penjara kata. Sebab kau tak sembahyang. Sebab kau tak akil balik, sebab tu lah aku kena penjara. Maksud dia tu. Jadi nak kata syarat wajib sembahyang sebab dia berakal. Kerajaan nak hukum orang tu sebab dia kena berakal lah. Kalau dia gila, dia janyuk, dia mabuk, dia sawan, tak bolehlah hukum. Salah lah kerajaan hukum. Kalau masuk mahkamah, cuba buktikan dia tak gila, dia tak mabuk, dia tak koma. Kerajaan dah jatuh hukum lah. Oh, dia tak sembahyang. Datanglah lawyer. Dia dalam Islam pun ada lawyer. Tuan, yang ni bukti dia. Tunjuklah sign semua doktor-doktor yang bertauliah yang dipercaya. Dia ni koma. Laporan kata dia tak semayang ni salah. Macam ni nak semayang dia koma. Okey. Hukuman diangkat balik. Denda semua dibatalkan. Contoh kerajaan. Dekat diri dia pula sendiri, dekat personal yang tidak termasuk kerajaan tu, maksudnya individu. Pada individu hukum pula syarat wajib ni, dia nak menghukum diri dia tu wajib sembahyang sebab berakal. Yang pertama nak hukum diri sendiri, yang kedua nak hukum orang lain. Yang ketiga nak hukum orang lain tu tengok apa atas keadaan lah, atas konteks dia. Yang ketiga kerana nak menghukum orang bawah tanggungjawab dia tu wajib sembahyang. Macam semua yang bawah aku semua wajib sembahyang. Tak kira lah dia bayi ke, dia orang janyuk ke, dia orang gila. Salah lah. Dia kena berakal baru boleh perintah sembahyang, pergi sembahyang. Kan? Macam korang pergi bermusafir dengan aku lah. Tiba-tiba, Cik Han, kau dah sembahyang belum? Apa hak aku nak tanya? Sebab kau berakal. Yang kedua, aku tengok kau Islam. Kalau kau tak Islam, walaupun berakal, habis dah, batal lah. Sebab tu, Islam duduk nombor 1. Sebab kau Islam. Asal maksud saya sembahyang? Sebab kau berakal. Asal sebab kau tak ada hidang nifas. Yang nak kata nak suruh ke, nak nasihat tu, kena duduk dekat akal tu. Daripada yang pertama Islam. Yang itulah syarat wajib. Beza dia dengan syarat sah. Syarat sah ni, apa dia? Syarat sah tu, kalau dia duduk dalam situasi berakal, baru sembahyang dia sah. Baru sembahyang dia diterima oleh Allah. Kita ambil, diterima oleh Allah. Nanti jangan masuk lah. Mana kau tahu dia terima ke tak terima? Jangan masuk dulu. Masuk untuk Allah terima. Untuk Allah terima macam kita paksa Allah pula. Untuk Allah terima sembahyang tu sah, mestilah orang tu berakal. Orang gila tu sembahyang pun Allah terima. Tak boleh. Dia gila. Dia ambil hukum lain. Kalau orang nak ambil hukum tu, dia tak masuk dekat orang yang berakal.
Orang gila yang semayang tak tahu apa cerita dia kat dalam tu. Dia ada alam dia sendiri. Itu beza syarat wajib dengan syarat sah. Akal. Okey. Pada pandangan muktamad, bila orang tu ada cukup syarat wajib, tetapi dia tak mampu nak sempurnakan syarat sah. Contohnya tak ada air, tak boleh nak tutup aurat, tak mampulah nak sempurnakan. Dia wajib sembahyang. Maka istilahnya hormat waktu. Maksudnya kalau dia mati sebelum dia sempat tu pun ada bahasan dia. Maknanya dia kalau dia pada waktu tu dia sembahyang hormat waktu, dia tak dapat tunaikan syarat sah. Dia mati. Dikira di sisi Allah dia orang yang menunaikan solat. Itu maksud dia syarat. Kalau tidak dapat, pada pendapat muktamad wajib qada. Pada pendapat dhaif, pada mazhab Syafi'i, tak wajib qada sebab bukan dia saja. Sebab apa? Sebab bukan dia saja-saja tak mampu. Tapi pada syarat muktamad wajib qada. Kenapa ada perbezaan? Ada yang kata wajib qada, ada yang tak wajib qada. Perbahasan ni macam ni. Orang tua kalau dia sakit, dia tebuk keluar air kencing. Pernah tengok kan? Ada beg. Beg air kencing. Bermakna dia sedang menanggung najis. Maka sembahyang dia semua dah komplit dah. Tapi dia menanggung najis. Maka syarat sah bersih dia daripada najis tadi, syarat sah tadi gagal untuk ditunaikan. Maka sembahyang dia tak sah. Tapi wajib tak ada sembahyang. Syarat wajib ada. Tak gugur. Kemudian dia sembahyang. Dia sembahyang sebab dia wajib. Tapi tak sah. Okey, kita ambil pendapat yang pertama yang dhaif kata tak wajib qada. Sebab bukan dia sengaja. Tebuk-tebuk ni doktor yang tebuk. Jadi tak wajib qada, settle. Tapi kat mana jadi muktamad juga? Pendapat muktamad wajib juga qada macam mana? Dia dah kena tebuk berapa tahun? Setahun ke 6 bulan? Masuk sembuh. Sembuh sembahyang itu hari kau tak sah lah. Itu yang wajib qada. Yang maksud kata tak wajib qada tu penyakit yang tiada harapan sembuh. Contoh kanser, kucing manis tahap 4 memang nak potong kaki lepas potong kan. Itu tahap 4 tu apa-apalah penyakit kanser kan. Kanser tahap 4 dah tak ada harapan tu. Yang itu sembahyang je apa keadaan dia pun. Yelah, lepas tu bila dia masa dia nak qadanya. Hukum qada macam mana nak letak? Dah dia tak ada harapan sembuh. Siapa kata doktor yang pakar lah, yang terpercaya. Kata tak ada harapan. Lepas tu kau cakap wajib qada. Kat situ perbezaannya. Jadi pada mazhab yang muktamad, kata wajib qada tu sebab kalau kau sembuh, kau qada lah. Yang kata tak wajib qada tu, pada pendapat muktamad, kalau kau tak ada harapan sembuh, macam mana nak qadanya? Dah mati tak qada kat dalam kubur. Kan? Itu masuk kepada bagi orang yang tidak mampu sempurnakan syarat sah. Ada pada pendapat muktamad, wajib juga qada. Tak kira lah. Dia tebuk air kencing tu, akhirnya mati dah 20 tahun dia tebuk itu. Ambillah dia kira sah lah sembahyang ni pada sisi Allah. Kita tak payahlah nak hukum tak sah. Yelah tak sah lah pada kita. Lepas tu dia nak qada bila dia memang tak boleh qada. Takkanlah sampai macam tu punya hukum kan. Jadi kita pun, dia dah telah menunai. Maknanya kita percaya dan yakin pada orang tu, pada sisi Allah, dia orang bukan yang meninggalkan solat. Pada kita melihat orang tu, kalau kita jadi macam tu, kita pun cakap, aku ni bukan orang jenis tinggal sembahyang. Kalau kita kena yang tebuk ataupun kita penyakit-penyakit yang tiada harapan sembuh. Dia kalau puasa ni,
Dia syarat sama juga. Islam, akal. Tapi dia ada satu lagi tambahan. Jika kuasa. Puasa ni, dia ada satu syarat. Jika kuasa. Maksudnya kalau dia orang tua yang tak larat dah tua, makan, kalau tak makan 3 jam kena makan, 3 jam kena makan, tak makan, innalillah masuk ICU. Ni dia panggil orang yang tiada kuasa. Maka gugur kewajipan puasa dekat dia, tak wajib. Ataupun orang yang ada sakit yang tak ada harapan sembuh, macam kanser, kena makan ubat. Dia pun tak wajib puasa. Berdosa lah. Tapi orang yang macam tu, dia wajib bayar fidyah lah. Yang tu kena belajar fidyah. Satu cupak, satu hari puasa yang dia tak puasa tu, bayar pakai cupak. Tapi kalau dia tak mampu, adalah bahasa dia lagi. Kalau tak mampu, cerita lagi. Macam, tak boleh. Kalau tak mampu pun, kena bayar juga satu cupak. Mana dia kena. Kan? Mana adalah bahasa dia, ada bahasa dia. Jadi, tapi bila kita tengok syarat sah sembahyang, tak ada kalau puasa. Kalau sembahyang, wajib puasa. Ni dah terlantar dah ni. Tak boleh angkat dah. Mata je boleh buka. Wajib. Akal ada. Islam. Semua juga ada. Sembahyang. Kalau puasa ni, kalau musafir, aku boleh ni kalau nak makan. Sebab aku musafir. Oi, boleh. Boleh kau nak. Sembahyang. Sampai waktu, sembahyang. Tak ada. Saya busy lah, sibuk lah, tak ada masa lah, jam lah, tak ada. Tak ada. Sembahyang tu, saya dah sakit dah, terbaring lah ni. Saya dah keluar air kencing ni pun dah. Saya dah berdarah ni. Sampaikan, kalau Tok Guru punya cakap, orang yang masuk wad bersalin. Tengah sakit ni, nak merah dah. Sampai CM dah keluar, 8, 9 kan. Kewajipan sembahyang ni gugur tak? Tu darah apa? Kalau wajib tak. Syarat sah. Jangan syarat wajib. Gugur sebab? dia ada Darah apa? Mana ada orang beranak keluar haid? Tak gugur. Kalau haid lainlah. Tapi orang nak beranak mana ada haid? Okey, nifas. Apa dia nifas? Nifas adalah darah yang keluar daripada rahim seorang perempuan selepas beranak, kosong di dalamnya daripada apa-apa dari bayi punya anggota. Katalah kembar 2. Keluar seorang lagi tinggal. Keluar darah. Ini darah apa? Darah beranak. Bukan darah nifas. Darah nifas ni apa? Darah yang sama juga, tapi keluar selepas kosongnya bayi. Keluar dah dua bayi tu dah keluar, tapi ada jari dia tertinggal. Darah keluar. Bukan lagi darah nifas. Darah nifas ni apabila rahim kosong. Okey. Gugur bila gugur kewajipan sembahyang tu bila? Yang orang beranak. Selepas keluar anak tu, darah pun keluar. Sekarang ni kalau bayi keluar kepala. Azan. Allahu Akbar. Tak sah. Tak sah sembahyang. Syarat sah. Nak pergi mana tu? Yang pertama, pergi syarat wajib dulu. Syarat wajib ada 5. Komplit tak? Komplit. Tak gugur lah syarat. Makna bayi keluar tu, nifas tak keluar lagi. Tapi bukan suruh sembahyang waktu bayi keluar. Bukan. Hukum wajib. Punya ekstrim tu. Macam orang cakap, apalah dia ni. Tak pernah beranak, senang lah cakap. Bukan. Hukum dia, sampai bayi dah keluar tu, bergolek-golek dah tu, kewajipan sembahyang ada. Dia sampai tembus keluar, lepas tu keluar darah, selepas kosong dah bayi dia. Baru dia kata, kau dah tak wajib dah. 60 hari, tak wajib sembahyang selama 60 hari. Sebab ada darah nifas. Ni nak pergi syarat wajib tu.
Dengar orang perempuan marah ni. Senanglah cakap, tak nak semayang. Dia kadang-kadang yang masuk ward, labor room. Tengah sakit, kan. Dia panggil apa? Dia bayi tu bila dia nak keluar, dia bergerak-gerak. Yang rahim dia pun bertindak supaya dapat dia keluar. Yang itu berlakulah sangatlah sakit. Macam nak mati, mereka kata. Gugur tak kewajipan semayang? Tak. Habis tu macam mana nak semayang? Bukan. Bukan kata nak suruh semayang. Dah tak boleh semayang, sakit sangat kan? Tak boleh semayang. Lepas tu kodor lah. Bila dah habis ni nanti kena kodor, ambil catatan. Itu masuk ke akal syarat sah. Yang sakit tu. Sakit tu sampai hilang akal. Gugur. Tapi kalau dia sakit 1 jam, duduk dalam batu, lepas tu dia dah sedar balik. Wajib balik. Macam dia punya tu macam reasoning dia lah, macam wajib tapi aku dah sakit, aku tak boleh apa. Dia tak boleh batalkan syarat wajib ni, tak boleh. Nak batal macam mana? Mana? Tak ada. Tak kata hukum. Tapi tak boleh semayang lah, sakit sangat. Okeylah. Qadha lah. Catat ke apa ke. Bukannya kerana saya sakit, saya dah tak payah semayang. Tak ada. Sama juga orang yang tebuk tu. Macam mana nak semayang, air kencing duk keluar je. Gugur tak yang 5 ni? Dia tak boleh batal yang ni. Itu fiqah. Dia senang. Korang tak kena, cakap senang lah. Bukan. Tak gugur. Wajib semayang tu tak gugur. Kalau gugur salah satu je cukup je. Dah. Macam tadi yang kata syarat sah semayang tadi. Dia dah masuk penjara. Dia kena tangkap dengan along kan. Dia bawa masuk dalam satu kurungan penuh dengan najis anjing semua kan. Najis sorang ke, kencing ke. Dia pun tak bagi pakaian, berbogel. 3-4 orang masuk dalam tu, tak payah hutang along. Diikat lagi. Sekarang, syarat sah semayang, apa yang dia tak boleh nak tunai? Yang pertama, nak ambil wuduk tak boleh. Nak tutup aurat tak boleh. Nikat lagi, nak ambil, nak menghadap kiblat, dia tahu kiblat kat sana, dah nampak matahari. Tak boleh juga sebab kena ikat. Tapi syarat-syarat sah yang lain, boleh tak dia tunai? Dia kalau yang maksimum sampai langsung, okey, dia pun sembahyang juga. Sebab syarat wajib tak gugur. Dia pun sembahyang. Allahu Akbar. Tapi, dia boleh tutup aurat. Ada orang cakap, ni ada kain lebih. Tak apalah, aku dah halang-halang, dah tak ada wuduk, kiblat pun tak ada. Tak payahlah nak tutup aurat. Tak boleh, tak sah. Semayang tadi tak sah. Semayang tadi sah untuk hormat waktu tadi, wajib. Kewajipan dia tadi datang, wajib semayang untuk sah semayang dia tak dapat nak tunai. Tapi yang dia dapat tunai, dia wajib tunai. Bukannya satu dia tak boleh, tak payahlah tunai semua. Bukan. Kalau dia buat macam tu berdosa sebab dia semayang. Benda yang dia boleh tutup aurat ataupun dia boleh ambil wuduk tapi tutup aurat tak boleh. Tapi dah halang-halang dah dengan najis, dengan tak tahu kiblat pun tak boleh nak ni. Air ada tapi dia tak nak ambil air semayang. Tak boleh. Yang tu haram pula dia semayang macam tu. Berdosa. Gitu. Jangan kata dah satu dah tak boleh sampai. Kan. Okay, selesai. Ni akhir lagi ni. Okey. Kalau syarat wajib, kita tengok kat sini. Syarat wajib sembahyang yang nombor 4 tu, dia kata suci daripada haid dengan nifas. Nombor 4 kan? Suci daripada haid dengan nifas. Maknanya, orang perempuan tu tak ada datang haid dan dia tak ada darah nifas. Kemudian, yang nombor 3, syarat sah sembahyang pula, suci badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Tapi dalam konteks yang nombor 4 syarat wajib tadi, suci daripada haid dengan nifas, kita ambil pada hadas besar. Suci badan daripada hadas besar. Bermaksud hadas besar ni dia lebih luas. Hadas besar bersetubuh, jima'
dia berhadas besar. Kalau dia haid, berhadas besar. Kalau dia nifas, berhadas besar. Kalau dia keluar mani, berhadas besar. Ada 4 situasi berhadas besar. Tapi dalam konteks yang kita cakap suci pada haid dengan nifas, dia duduk dekat hadas besar sahaja, tapi pun pecahan dia pada haid dengan nifas je lah. Kalau suci daripada haid dengan nifas, maksudnya dia tak ada haid dengan tak ada nifas. Tetapi kalau syarat sah semayang, suci badan dia pada hadas besar, bermaksud kalau haid dia dah kering, dia semayang, aku dah tak ada haid dah, boleh dah semayang. Kata dia suci daripada haid, kena mandi wajib, barulah terangkat hadas besar. Jangan bertukar pula. Syarat wajib suci pada haid dan nifas. Syarat sah suci pada hadas besar. Ambil hadas besar je. Suci pada hadas besar. Okey. Dia pun haid, kering. Pukul 4 kering. Semayanglah Aminah. Saya tak mandi lagi. Kau tak mandi, bukan gugur tuntutan semayang. Banyak orang perempuan tak mandi lagi, tak boleh semayang. Tak. Syarat tu. Habis waktu. Dia kena kotor ni. Kau dah kira sebagai orang yang meninggalkan semayang ni. Pukul 4 kau relax sampai 4.30, 4.40. Tapi kadang-kadang alasan orang perempuan ni sebab nak tengok dulu. Kok darah keluar lagi. Jadi, dia bila berhenti haid, maksud dia macam mana? Dia masukkan kapas, jernih kapas tu, keluar, tak ada kuning sikit ke, warna-warna keruh, tak ada. Yang tu maknanya dia dah tak ada haid dah. Tapi untuk dia semayang, sah semayang, memanglah suci daripada haid dan nifas. Tapi nak suci dia kena hadas besar tu kena terangkat. Jadi banyak orang perempuan, dia tak mandi, maknanya dia tak semayang. Semayang lah. Daripada tadi kata dah kering dah. Belum mandi. Dia tarik sampai maghrib. Apa yang basic macam sah tu wajib. Dia tertukar. Sebenarnya tak ngaji pun. Kalau dia mengaji, dia syarat wajib dah. Sekarang ni aku dah wajib dah semayang ni. Dah kering. Dia sebab dia tak mandi, dia ambil dekat wajib. Mandi tu kau memang wajib mandilah sebab nak semayang. Angkat hadas besar. Lepas tu, wuduk kan. Nak kena ambil angkat hadas kecil pula. Kalau orang perempuan tu, dia dah mandi hadas besar. Kan? Dia kering. Kemudian dia mandi hadas besar. Dia kena wuduk tak? Orang perempuan tu pukul 4, dia kering haid dia. Pukul 4 petang. Dia pun mandi hadas besar. Mandi wajib. Habis mandi wajib, dia kena berwuduk tak? Nak semayang. Wajib wuduk. Sebab dia nak kena angkat hadas kecil. Minggu lepas tak tahu dengan korang ke dengan orang lain buat apa. So, aku tanya. Kenapa kena wuduk ni? Sebab syarat sah solat kena terangkat hadas kecil. Macam mana? Kan? Ingat, tak ingat? Kena ambil wuduk tak? Kena angkat hadas kecil tak? Kena mengangkat hadas kecil ke tak? Dengan berwuduk, mengangkat hadas kecil kan? Sekarang dia mandi hadas. Soalan dia lagi satu senang yang mudah. Bila dia mandi hadas besar, terangkat tak hadas kecil? Soalan dia. Yang itu lain lah, tu teknikal. Teknikal detail lah. Maknanya, kalau dia dah mandi wajib, terangkat hadas kecil dia sekali. Dah besar terangkat, takkan kecil tak terangkat. Tu je. Dan terangkat dia tu tidak mengikut tertib pun tak apa. Bukan kena muka dulu, masuk kepala mandi, tak perlu. Mana yang tersentuh. Tapi, yang macam kita bincang tu lah. Jangan tersentuh, jangan batal, jangan buat perkara-perkara yang membatalkan wuduk dalam masa dia mandi tu. Kalau dia tersentuh kemaluan ataupun terkentut, terberak, batal lah dia punya wuduk. Tapi hadas besar dia tak batal.
Jadi habis dia mandi, berwuduk lah sebab dah batal. Okey, lagi. Ni nak haluskan sikit lagi. Apa dia syarat yang masuk Islam ni tadi? Islam orang yang mengucap 2 kalimah syahadah Islam. Maka dia syarat wajib semayang dia sebab dia Islam. Ataupun dia beranak Islam. Maka wajiblah dia, kewajipan semayang dia ada kat dia. Tetapi bila Islam tu, dia sama juga hukum dia dengan orang yang murtad. Tapi apa beza? Tadi syarat wajib, kemudian syarat sah. Dengan orang Islam yang sebenar. Apa beza? Orang Islam yang sebenar dengan orang Islam yang tak sebenar. Okey, orang Islam tak sebenar macam ni. Salah satu contoh. Dia beranak daripada orang Islam. Kerana masalah-masalah tertentu, dia serah dekat satu orang kafir. Dia pun bela. Kemudian dia akil balik. Hukum dia kat mana? Orang kafir asli ke orang Islam? Misalnya dia Kristian ke, dia Buddha ke, dia sembahyang cara Buddha, itulah kepercayaan dia. Macam mana pemerintah pula nak panggil hukum orang Islam? Yalah, pemerintah Islam lah. Kita cakap pemerintah bukan Islam memang tak ambil apa-apa. Pemerintah Islam macam mana nak ambil tu? Dia memang dibesarkan cara Buddha lah contoh. Hukum dekat dia, dekat kerajaan tadi kan, hukum ni dekat kerajaan ni boleh dihukum oleh kerajaan. Tapi Islam, sebab apa? Sebab dia Islam asli. Tapi dia daripada kecil ajar Buddha apa semua lah. Sebab hai, macam mana dia murtad? Dia bila masa murtad? Jadi kerajaan hukum dia cerita dengan dia sama macam orang Islam, macam orang murtad tadi. Hukum dia sama. Macam mana dia nak adjust, itu kerajaan punya tanggungjawab lah. Dia kena, takkan dia nak terus hukum masuk penjara, maknanya dia kena pujuk, dia kena tarbiyah, dia kena bagi tahu. Tertegaklah hukum Islam tu. Tak ada lah orang Islam campak dekat orang kafir, terus jadi kafir. Lama semua campak. Tak ada, Islam jaga umat. Itulah guna hukum Islam. Terjagalah Islam tu. Kenapa tak terjaga dah? Kerajaan Islam tu tidak menjalankan hukum Islam, tak terjagalah Islam. Dia kena jagalah. Kalau dia biar je, dah tak apalah, kau memang dah kecil-kecil daripada kau memang dah belajar agama kafir ni, nak buat macam mana? Teruskanlah kafir. Mana kerajaan tu tak jaga. Tu nama jaga tu. Kalau dia tengok je, nak buat macam mana, dah takdir, tu bukan jaga. Okey, apa soalan tadi? Apa beza dia tadi? Jadi sekarang ni, apa beza Islam sebenar dengan Islam yang tak sebenar? Islam tak sebenar tu orang Islam tapi dia tak belajar fardu ain. Contoh, ini bukan Islam sebenar. Islam yang tak sebenar, dia dah masuk Islam, lepas tu dia murtad. Ini bukan Islam yang sebenar. Tapi hukum ni macam Islam. Dia bukan Islam dah murtad. Dia Islam, lahir Islam. Tapi mak dia serah dekat orang kafir. Dia bukan Islam yang sebenar. Islam sebenarnya apa? Yang mana nak menghukum kerajaan dan diri kita pada Islam yang sebenar. Jadi kerajaan dah tolak tepi. Kalau kata orang yang bukan Islam sebenar tadi sembahyang, apa beza dengan orang Islam yang sebenar sembahyang? Situlah beza dia.
Apa beza ni? Habis orang yang apa ni? Yang kena serah dekat mak bapak orang kafir tadi, tak sah kalau dia semayang. Bukan, macam mana status dia? Bermaksud, orang Islam sebenar ni apa dia? Itu soalan dia. Belajar sebenarnya Islam sampai Islam sebenar ni dia percaya dan yakin dalam hati dan dia melakukan perbuatan amalan tu. Barulah dipanggil Islam sebenar. Kalau Islam tu dia yakin dalam hati tapi dia tak buat, tu belum lagi duduk kat Islam sebenar. Ataupun dia buat semua cantik, pergi haji, puasa, semayang, tapi dalam hati dia tak ada keyakinan dekat Tuhan, pun bukan Islam sebenar. Sebenarnya Tuhan je lah yang tahu ataupun diri sendirilah tahu. Itu beza dengan Islam yang tak sebenar tadi. Tu nak kategori Islam sebenar dengan Islam tersebut. Dia yakin dalam hati dan dia melakukan amalan dengan perbuatan. Kalau nak tambah lagi, yang dia bercakap tu pun sama dengan seiring dengan apa yang dalam hati dia lah. Contoh dia orang Qadariyah. Dia mengatakan semua perbuatan adalah perbuatan makhluk. Tiada campur tangan Tuhan. Gitu kan. Kainatlah yang memberi bekas. Bukan Allah yang memberi bekas. Yang ini duduk kat Islaman. Bukan Islam sebenar. Walaupun dia semayang, walaupun dia puasa, walaupun dia pergi haji. Kerana keyakinan di dalam hati dia, Tuhan tak boleh campur tangan di atas perbuatan tu. Atas kuah tu. Kekuatan pisau tu, Tuhan tak boleh campur tangan. Pisau itulah yang memotong. Kat situ, dia bukan Islam yang sebenar. Maka semayang dia tak sah. Pada kita. Tapi pada Jabariyah pula, dia Islam. Tetapi kita hukumkan Islam yang fasik. Sebab dia kata semua Allah buat. Tiada usaha dan ikhtiar pada manusia langsung. Yang tu fasik. Fasik ni maksudnya orang yang melakukan dosa, tak bertaubat. Dosa kecil yang berpanjangan, dosa besar yang dia tak bertaubat. Dia minum arak, lepas tu dia tak minum arak dah. Tapi dia tak bertaubat. Dia berzina, tapi lepas tu dia tak berzina dah, cuci tangan. Tapi tak bertaubat. Ni orang fasik. Hukum fasik. Fasiknya maknanya orang yang berdosa. Sebab bila tak belajar fardu ain, tak belajar semayang, maka hukum fasiknya, hukum orang yang berdosa ni, tak belajar fardu ain sembahyang, duduk atas kepala dia lah. Dan sentiasa berdosa. Dia tak belajar puasa. Kemudian dia puasa, tak tahu sah tak sah kan. Maka tak belajar tadi, dosa tadi berpanjangan. Itu fasik. Fasik ni, kalau dosa kecil lah. Dosa kecil ni apa? Dosa kecil ni dia pakai rantai. Pakai rantai anjing. Konon-konon macho kan. Ni fasik kan? Ni pakaian orang perempuan kan? Pakai. Macho. Ataupun dia pakai kat dalam. Tak tunjuk kat orang. Kalau dia tunjuk kat orang, dia ada dua dosa. Satu dosa dia pakai, satu dosa dia tunjuk. Dia sebarkan, syiarkan dia punya dakwah. Kalau dia simpan kat dalam rantai, orang lain tak nampak, dia dosa fasik kerana memakai pakaian perempuan. Maka fasik, dia pula tak bertaubat. Alah, dosa kecil. Dosa kecil. Atau pakai subang. Nampak macam gay sikit kan. Dia dosa fasik. Ni fasik ni. Apa dia orang fasik? Kesaksian ni tak boleh pakai. Dia nampak, aku nampak anak bulan lah, besok puasa. Kau tak pakai sebab apa? Kau fasik. Akad nikah, anak saya nak menikah. Dia pakai subang. Akad nikah tu tak sah dia punya kesaksian. Tu fasik lah. Tangkap orang, saya nampak dia mencuri rumah saya. Dia nak jadi saksi. Kesaksian dia tak sah. Tu fasik. Yang main-main dengan saksi. Lah fasiknya nanti tobatlah tua-tua nanti. Ni yang perbuatan ni kalau pernikahan tak sah macam mana? Anak kau berzina, dapat anak tu siapa cerita nak tanggung ni?
Tak tahu lah cerita. Aku kalau cerita bab tu ngeri sikit. Perzinaan itu berlaku berterusan. Selepas tu cucu dia pula Ben dah salah. Nikahkan pula. Terus sekali. Hukum apa dosa yang tidak kesudahan. Jangan main-main. Jadi saksi tu nak kena daripada ahli keluarga juga kan? Tak tengok saksi lah. Kalau saksi orang mencuri, berzina, Allah ahli keluarga. So, sebenarnya dengan konteks kahwin. Kalau kahwin tak. Saksi maksudnya orang ni bujang. Kan saksi. Orang ni tak kahwin lagi. Perempuan ni tak ada suami. Saksi kan. Saksi tu fasik. Tapi dia jujur. Tak terpakai dalam Islam. Tak diterima kesaksian. Gitu. Fasik. Tapi ada satu isu kan, contoh macam kita nak pergi nikah dengan dia, bapak dia pun jadi contohlah orang fasik kan. Nak nego. Dia hukum dia tak ada. Dia macam ni lah. Syarat wajib. Kau nego tak nego, kau pun pernikahan tu pun berlaku. Lepas tu tak sah. Masa? Tak apalah nak macam mana. Nak letak kat mana hukum? Darurat. Tapi cara dia ada. Pergilah nikah sekali lagi. Kan? Tak pakailah pernikahan. Kita berkosat dalam hati, aku tak pakailah pernikahan yang tadi. Pakai pernikahan yang baru. Pecah pula, kantoi pula. Oh, kecoh. Itu dugaannya lah. Kau dah angkat nikah yang kedua tu, tak payahlah viral kan. Masuk dalam Facebook, status. Jadi syarat sah untuk syarat sah ni apa? Iaitu Islam yang sebenar ni. Syarat sah solat ni untuk Islam yang sebenar. Islam yang sebenar ni, ini untuk hukum kerajaan kau wajib sembahyang. Tapi untuk sah sembahyang, itu untuk syarat wajib boleh lah. Untuk syarat sah, kena Islam yang sebenar lah. Kalau tidak, Islam baka ke, Islam yang tak tahu apa benda tu. Islam baka ramai orang Islam baka. Tapi belajar fardu ain, sahlah sembahyang dia. Sebab apa? Dia Islam yang sebenar. Yang pertama dekat tauhid tu. Yang kedua, cara dia sembahyang tu ikut cara Rasulullah. Betul ke? Kau belajar tak? Fardu ain tu. Yang ketiga, dekat tasawuf pun penting. Sebab tu pun fardu ain. Kalau tidak, kau punya sembahyang, harap kau orang tengok, tak nak orang tengok, tu semua riak. Macam cakap, aku tak nak pergi Surau, nanti orang tengok aku sembahyang macam, apa hanjat dia? Macam aku ni, homeless apa? Orang macam baru masuk Islam, kafir sangat ke aku kan? Jadi kita pun tak nak pergi. Yang tu riak. Sebab engkau tak nak pergi kerana orang. Engkau buat kerana orang, tu riak. Tapi bila ulama tasawuf haluskan lagi, engkau tak buat kerana orang, tu riak. Sebab kerana orang kan. Tu riak. Banyak orang cakap, kau ni cakap, buat ni semua nak tunjuk ke orang, riak lah kau. Banyak orang hala kat situ. Tapi kalau halus pada tasawuf, orang yang tak buat, aku tak nak sembahyang dekat surau sebab nanti orang tengok aku, orang kutuk aku, orang puji aku, apa-apalah. Yang itulah riak. Sebab pangkat hati manusia tu kita pandang. Padahal dia tak ada. Tetapi kalau engkau buat kerana orang, tu bukan riak. Itu syirik. Gila kau sembahyang kerana orang. Bukan lillahi ta'ala lah kan. Itu syirik. Banyak orang tersalah dekat yang tu riak. Riak bukan. Riak tu sebenarnya menuntut pangkat pada hati manusia. Kalau belajar tasawuf. Kita nak apa-apa kita buat, orang tu cakap aku bagus. Kita nak pangkat yang dia letak kita tu tinggi tu, kita nak. Tu riak. Jadi bila riak ada, ikhlas tak boleh masuk. Dia dalam satu cawan ni, dia antara masuk riak atau ikhlas. Mana satu? Dia tak boleh masuk dua-dua dan tak boleh ada. Buang dua-dua pun tak boleh. Dia salah satu. Okey, hilang je riak, ikhlas ada. Sebab bila tak ada atas hati manusia, atas Allah lah. Kerana Allah lah. Baru datang ikhlas. Jadi itu fardu ain yang wajib juga belajar. Kalau tidak, dok engkau jadi syirik ke? Sebab tu panggil syirik kafir. Nabi kata, orang yang riak ni syirik kafir, syirik tersembunyi. Sebab apa? Engkau belajar tauhid, semualah lillahi ta'ala. Tiba-tiba hati engkau nak dia ni pandang kau, mana Tuhan ni? Seolah-olah penting sangat hati dia pandang kau ni. Bagus ke, baik ke. Semayang lah, Ayamat datang, Ayamat semayang.
Kau sembahyang sebab apa? Sebab ayamat. Ambillah riak lah. Bila riak tu, aku tak nak sembahyang, nanti ayamat tengok aku nanti nampak macam belagak pula, nak menunjuk-nunjuk. Riak. Riak juga. Maknanya riak ni tak boleh lari. Engkau kena buat juga kerana Allah Ta'ala. Tak boleh juga. Buat, lepas tu, ya Allah, minta ampun. Aku gagal. Tak boleh lari. Tu riak. Riak ni, kena belajar lah. Bila belajar, kita tahu cara macam mana nak kurangkan dia, macam mana nak kawal dia. Riak, takabur, cakap besar. Cakap besar pun di antara perkara yang memakan amal. Tahu-tahu dekat pada masyarakat yang kita dah buat banyak-banyak, bankrupt, tak ada apa kosong. Sebab apa? Sebab yang ni dia makan amal. Cakap besar, sombong. Okey. Kemudian habis dah tu bahasan dia. Itu dua tajuk. Maknanya akil ataupun orang yang berakal pada syarat wajib. Kita dah tahu kau berakal, kau wajib sembahyang. Syarat sah pula akil ni bermaksud dia duduk dekat. Kalau kau ada akal, sembahyang kau sah. Jadi kita ambil ke akal tu ada yang masa nyanyuk lah, mabuk lah, koma lah. Tu semua tidak berakal. Selepas tu berakal balik. Dia tak sama lah dengan syarat wajib. Syarat wajib ni pada kerajaan nak hukum ataupun kita nak letak pada orang lain atau diri kita ataupun orang yang di bawah tanggungjawab kita. Sembahyang. Sebab apa? Kau berakal. Tapi bila syarat sah pula, dia duduk dekat orang yang koma, orang nyanyuk, kanak-kanak yang tak cukup akal, tu dia tak wajib sembahyang, tak sah sembahyang. Tapi dekat syarat sah sembahyang dekat yang akal ni, kalau budak tu mumayyiz, kan? Dia dah tahu mana buruk. Mumayyiz ni maksudnya dia perkataan daripada tamyiz, boleh beza baik dan buruk. Jadi bila dia umur 4 tahun, dia mumayyiz. Maknanya dia dah ada akal. Dia sembahyang betul, syarat wajib, syarat sah dia tahu semua, macam mana kaifiat sembahyang semua dia tahu. Maka sembahyang dia sah. Tapi dia tak balik. Syarat wajib. Syarat wajib akal. Wajib akal. Tapi dia tak balik. Tak balik. Jadi Tak sah dia punya solat. tak gugur wajib. Tapi dia mumayyiz. Dia dah berakal. Sahlah sembahyang dia. Dia Islam. Dia berakal. Dia hadas kecil ada. Hadas besar tak adalah. Dia budak kecil kan. Hadas kecil dia dah ambil wuduk. Lepas tu badan dia suci. Pakaian dia, tempat sembahyang dia semua tak ada najis. Masuk. Waktu pun dah masuk. Dia pun menghadap kiblat. Kemudian dia tutup aurat dengan sempurna. Lepas tu dia tahu cara nak sembahyang. Bapak dia dah ajar dia sembahyang. Umur 4 tahun dah pandai sembahyang lah. Tak ada dah bergerak-gerak 3 kali macam budak-budak kan. Dia tak ada dah. Kemudian dia tak buat perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Sah. Soalan dia, sah tak sembahyang dia? Capai semua. Sah. Syarat wajib itu Syarat sah tak ada balik. Tengok dulu. Balik bukan syarat sah. Syarat sah sembahyang adalah berakal. Habis budak mumayyiz ni baru 4 tahun, berakal tak? Yang tak berakal lah. Duk main tahi lagi tu, okey lah. Ni yang dah tak pakai pampers, dah berakal, dah cakap dah elok, baca Fatihah betul. Sah tak sembahyang dia? Tengoklah syarat sah. Sah lah. Tak ada balik. Dia tak balik lagi, tak sah sembahyang. Bukan. Balik kewajipan sembahyang. Anak aku umur 10 tahun, tak balik lagi. Dia tak wajib sembahyang. Tapi sembahyang ni sah tak? Bawa pergi sembahyang tarawih. Sah. Sebab dia berakal. Apa yang kecil lagi tu? Kecil tu kejap pandang belakang, kejap ni. Sembahyang banyak tak sah. Dia melakukan perkara yang membatalkan sembahyang 3 kali bergerak. Betul-turut. Tapi yang seorang lagi ni, dia tak buat yang tu. Jadi sembahyang dia sah. Itu beza dia. Sebab syarat sah tak ada balik. Itu kena kunci dulu. Wallahualam. Saya tak ada soalan.